Okay guys, bersama lagi dengan aku dalam segmen review motor. Pada korang yang belum subscribe channel aku, boleh tolong subscribe dulu. Yang nak komen, dipersilakan komen pendapat korang. Jangan lupa like dan share. Dekat depan aku ni adalah jentera daripada W Moto Nexi Plus 180. Korang tengok design dia. Design dia sangat futuristik dengan kuasa enjin 174cc, 18.2 horsepower dan 17.2 Nm of torque. Single overhead cam, transmisi auto. Okey, motor ni anggaran boleh pergi dalam 13 ke 14 lah. Itu anggaran saja. Tapi kalau korang dah try top speed motor ni, korang komen dekat bawah. Motor ni bang, cc dia 174cc. Okey, kita boleh comparekan dengan AX200 dan juga XDV 180 Evo daripada Kiwi. So basically untuk tiga-tiga model ni spek dia lebih kurang sama dan harga dia harga dia pun aku boleh cakap lebih kurang lah. Okay, kompetitif lah So kepada korang kan kat luar tu yang masih mencari skuter yang dalam range 150 ke 200cc ni, mesti korang akan pening. Nak pilih AX ke, nak pilih Nexi ke, nak pilih XDV. Tapi untuk semua motor ni dia ada kelebihan masing-masing lah. Cuma apa yang aku boleh katakan lah untuk Nexi Plus ni, dia punya ciri-ciri modern dia memang sangat perfect untuk kategori dia. Okay, kalau kita tengok dekat depan, didatangkan dengan meter TFT saiz 6 inci. Lepas tu dia menggunakan sistem keyless, lampu LED depan dan belakang. Yang lagi best, dia ada dashcam dekat depan bang. So ciri-ciri keselamatan dia dah cantik lah. Okay, ada lagi yang terbaik untuk Nexi ni. Kalau aku diberi pilihan lah, aku nak pilih AX ke, aku nak pilih XDV ke, ataupun aku nak pilih Nexi ni, aku akan pilih Nexi. Okay, sebab apa? Satu, ciri-ciri moden dia. Yang kedua, sistem brake dia, korang tengok dia menggunakan sistem brake radial caliper tau. Okay, radial caliper ni selalu kita tengok dekat motor-motor besar, motor-motor mahal je. Okay, tapi ini bawah 200cc guna radial caliper, padu kan. Okay, saiz diesel 230mm menggunakan telescopic fork suspension. Saiz tayar 14 inci. Ada ABS, ada traction control. So kalau korang pergi ride dekat jalan licin, motor hujan ke, korang boleh dia boleh bantu untuk kontrol motor korang lah. Tak adalah motor terbabas sana sini kan. Okay, alright, untuk belakang pula dia datangkan dengan twin shock absorber. Ini aku rasa macam tak boleh laras ni. Rasa macam tak boleh laras. Okay, menggunakan single disc 220mm dan ada ABS juga. Padu kan. Okay, untuk motor ni aku rasa, aku kalau boleh tak nak compare, tapi aku memang cakap motor ni the best lah untuk kategori dia. Okay, kalau aku diberi pilihan, yang first kali aku akan pilih Nexi lah. Okay, kedua aku akan pilih XDV dan ketiga aku akan pilih AX. Tapi kepada korang pengguna-pengguna XX tu, korang jangan kecewa lah. Korang boleh beli lagi motor ni, simpan lah dia dua kan kat rumah. Kapasiti tangki dia 8 liter, anggaran boleh pergi dalam 250 km sahaja. Okey, kalau kita compare dengan kategori dia AX dan juga XDV, AX dan XDV ni kapasiti tangki dia 10 liter. Tapi ni dia kecil sikit 2 liter. Ada kalah kat sini lah bagi aku. Tapi okey apa, korang pergi ride pun bukannya nak pergi jauh-jauh sangat kan. Paling tidak pun korang pergi skip satu pam minyak, korang dah berhenti isi minyak. Skip satu minyak dan nak berhenti isi minyak. Nak rehat-rehat lagi, serokok lagi kan. Bila kita cerita pasal skuter ni kan, skuter ni seat dia lebar tau. So kebanyakan orang dia tak sampai kaki. Kebanyakannya lah. Okay, tapi untuk motor ni bang, seat height dia 770mm, aku punya tinggi 1700mm. So aku boleh duduk full kaki dekat bawah. Kalau korang tinggi 160, aku rasa pun masih boleh duduk lagi lah. Masih selesa lagi. Okay, nampak tu. Berat dia pun tak berat. Berat dia pun 124 kilo saja. Kalau nak pergi mencilok kat bandar ke, nak pergi go for high speed, aku rasa pun tak adalah goyang sangat. Sebab motor ni pun dia tak adalah laju sangat, 314 je. Setiap skuter mesti akan ada storage dekat bawah seat. Tapi untuk Nexi ni, aku rasa storage dia tak berapa besar. Okay, kalau letak satu biji helmet pun macam tak muat. Aku tak try lagi sebab aku tak buat helmet. So aku rasa macam tak muat. Tapi still okey lah, korang letak baju hujan ataupun keperluan-keperluan yang lain pergi kerja tu kan, boleh letak lagi lah. Kira acceptable lah storage dia ni. Tapi kalau tak muat, korang pakailah top box. Nak letak helmet kan, contoh nak letak helmet, pakailah top box kat belakang. Okay, untuk bahagian depan dia ni, storage dia satu saja kat sebelah kiri. Okay, sebelah kanan ni tak ada storage. Sebelah kanan ni dia punya kunci keyless. Okay, sebelah kiri ni saja storage dia. Storage dia nak kata besar, tak besar, kecil tak kecil, just nice sajalah. Okay, and then dia ada USB port dekat tepi sini, charging port. Korang nak Type A dan Type C, korang nak counter untuk guna power supply, semua boleh guna dekat sini. Daripada segi riding position, bagi aku tak perlu ulas sebenarnya, tapi aku nak cerita jugalah. Skuter ni riding position dia semua sama. Memang riding position santai. Tapi ada setengah skuter, dia punya floorboard ni cuma satu saja. Tapi untuk Nexi Plus ni, floorboard dia ada dua. Satu kat sini, satu lagi dekat sini.
So korang bolehlah gayakan macam mana kan. Kadang kita pergi ride jauh penat letih kan, kita nak gayakan gitulah ginilah, ikut korang lah. Okay, so dia floorboard dia ada 2 step lah. Okay, satu bawah, satu atas macam ni. Aku ada satu macam benda tak best lah. Mungkin perasaan aku, korang boleh komen kat bawah korang punya pendapat. Aku rasa skuter ni macam kecil. Okay, kalau korang tengok daripada depan kan, kau tengok daripada kamera ni, okay, badan aku nampak macam besar sangat, macam tak sesuai lah. Adalah besar, macam tak sesuai naik skuter ni Okay, sesuai kita sesuai lah aku rasa. Okay, aku tinggi 170, berat aku pun baru 60 lebih je. So bagi aku nampak macam kecil lah. Ni kalau naik 2 orang aku rasa mungkin, tak tahu lah, aku tak tahu lah Mungkin sedap, mungkin tak sedap lah. Aku belum try lagi, baru ride dekat-dekat saja. Okay, kalau korang ada pengalaman dah pergi ride double rider, dah ride 2 orang, korang komen lah macam mana rasa feel dia. Okay, dia stabil ke, dia rasa pelik ke, rasa macam korang komen lah, korang punya pendapat macam mana, rasa korang punya feel tu yang dah try tu. Okay guys, overall bagi pendapat aku lah, Nexi Plus 180 ni memang sangat berbaloi. Okay, kalau korang tengok video-video aku lepas pun, setiap kali aku review aku akan cakap berbaloi, Bukannya aku tipu, aku tak tipu, memang betul. That time aku tengok motor tu rasa berbaloi, tapi sekarang keluar lagi bagus daripada tu, so aku akan cakapnya lagi berbaloi. Tapi kalau next time keluar lagi bagus daripada ni, aku pun akan cakap yang tu lebih berbaloi. Macam itulah. Okay, kalau kita tengok motor ni first kita compare dengan AX200, dan kedua kita compare dengan XDV 180 Evo. Okay, bila aku review dua motor tu sebelum ni, aku dah cakap motor tu berbaloi. Sebab apa, ciri-ciri yang ada kat motor tu, okay, dia berbaloi lah, dia bagus lah untuk that time. Tapi bila keluar Nexi Plus ni kan, okay, aku rasa ini lebih berbaloi. Okay, first kali kita tengok dekat ciri-ciri modern dia, meter TFT bang. Okay, CC ni bawah motor ni CC 174 je bagi meter TFT. Ada dashcam lagi, radial caliper lagi. Okay, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kan? Okay, so bagi aku, kalau kau tanya pendapat aku lah, secara jujurnya aku akan cakap ini lebih berbaloi daripada AX200 dan juga XDV 180. Tapi kalau diberi pilihan, aku akan letak XDV dekat tangga nombor 2 lah. Okay, selain daripada Nexi ni, korang boleh pilih kepada XDV. XDV pun okey, tak ada masalah. XDV pun bagi aku cantik, ada dashcam juga. Okay, XDV, cuma XDV ni dia lebih kepada design adventure lah, mid adventure. Tapi untuk Nexi ni design urban. Okay, design dia futuristic sikit. Both motor ni aku rasa okey. Kalau dia beri pilihan, aku akan pilih 2 sajalah, Nexi Plus ataupun XDV. AX minta maaf, AX aku tak berapa nak minat sangat. Tapi kalau korang pengguna AX tu, korang jangan kecam aku. Okay, aku bagi pendapat jujur je tau. Okay, kalau korang rasa nak mengulas korang punya pengalaman menggunakan AX tu, korang komen kat bawah. Kita sama-sama kongsi ilmu, sama-sama kongsi pendapat. Okay, sekarang ni kalau cerita pasal harga pula lah. Okay, mungkin bila korang tengok harga ni, korang akan jadi 50-50, nak pilih ni ke, nak pilih itu ke, nak pilih mana kan. Okay, untuk AX200 harga dia 7,000 lebih, dengan ciri-ciri dia macam itulah. Okay, untuk Nexi Plus ni harga dia dalam 8,000 lebih. On the road mungkin 9 lah. Alright, dengan ciri-ciri dia yang macam gini lah. Alright, dan juga untuk XDV 180 Evo harga dia dalam 9,000 lebih, plus minus on the road mungkin lah dalam 10,000 something lah. Jadi untuk beza motor, harga motor ni cuma 1,000 saja. Jadi korang pilih lah yang mana korang berminat, yang mana korang berkenan. Berbelanja dengan bijak. Dan ketiga-tiga motor ni bagi aku boleh dipakai, boleh dimiliki dan berbaloi. Sebab apa, harga dia lah, harga dia berbaloi. Tapi kalau harga dia dah jejak belas-belas tu, bagi aku berat lah nak beli. Okay, kita ambil contoh NVX. Aku tak condemn NVX lah. Okay, kalau korang tahu NVX sekarang kan, dia memang datang ciri-ciri dia bagus tau. Okay, memang modern gila ciri-ciri dia. Tapi harga dia sampai 17, 16, 18 kan. Bagi aku macam tak berbaloi lah dengan CC 150. Korang setakat bawa pergi kerja, balik kerja je, kan, tak berbaloi. Tapi aku tak condemn korang. Aku bukan cakap kenapa kau beli NVX, tidak. Okay, kalau diberi pilihan, aku tak akan beli NVX. Tapi itulah aku cakap, minat sendiri, minat masing-masing. Okay, kalau korang minat benda tu, go for it. Kalau korang minat ni, pergi kepada ni. Okay, yang penting duit korang punya motor, bukan aku punya. Alright guys, so kalau korang berminat dengan video review aku ni, korang boleh like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe aku punya channel. Kalau korang rasa ataupun korang teringin nak tahu ciri-ciri motor lain, spek-spek motor lain, review-review motor lain, korang boleh komen kat bawah lah motor apa yang korang nak tengok. Alright, so kalau korang berminat dengan W Motor Nexi Plus 180 ni, korang boleh dapatkan di Itiong Motorsport Setapak. Kontak nombor dan alamat nanti aku letak dekat sebelah sini.